Tuh. Oh, ui. Bakar dekat-dekat, orang pakai jauh-jauh. Tengok tu. Ni jantung. 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 Rezeki. Jemput makan jemput makan tuan-tuan. Jemput makan durian. Ingat nak makan durian lenggung, Kampung Geluk dan ke Kampung Geluk Ulu Cepai. Kita buat pot makan. Dapat durian. Hari ni ingat nak pergi brisk walk. Nak pergi exercise. Tapi member hello, jom pergi kebun. Boleh lah sebiji. Tapi dah makan, Pak Ulah ya makan. Buat rasa-rasa. Jom. Wah. Tak makan pun buat rasa-rasa. Jangan bagi buat rasa-rasa. Macam mana ni memang syadu punya ni. Madu. Saya berada di kampung saya lah, di Lenggung, Perak. Di Kampung Geluk. Bersama dengan kawan-kawan. Kawan-kawan saya semua ni daripada kecil. Tempat kami bermain di kecil. Sampailah besar. Jadi di kampung kami macam ni lah. Dia punya suasana dan kedudukan geografi dikelilingi oleh bukit-bukit. Bukit-bukit, gunung-gunung. Dia mendamaikan lah. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan tekan Perak Man. Perak Man di Lenggung. Ni. Semua dia berlatar belakangkan gua-gua, bukit-bukit, kebun-kebun di kawasan sini lah. Jadi hari ni saya balik kampung. Saya meraihkan kawan-kawan saya lah di kampung. Di Kampung Geluk, Lenggung, Perak. Yang ni semua kawan-kawan lah, mereka buat apa? Mereka buat tempat lepak. Di musim buah ni dia kena jaga buah dia. Dia tak boleh tinggal begitu. Takut nanti orang curi. Jadi gotong royong buat dango. Kalau kampung kami panggil ni dango. Buat dango. Buat dango. Kalau bandar dia sebut pondok. Pondok. Kebun. Dango ni untuk dango deria. Dango deria. Jadi tu. Jadi di sini kalau nak buat kerja apa tuan-tuan, dia lebih kepada gotong royong lah. Dia bekerja sama. Ya ni duk. Pencen askar. Rumah tu tak cakap apa ada lagi. Duduk situ. Tak buat homestay dah. Rumah. Tu. Nanti siap dangau ni. Jadi di sini tempat jualan durian. Durian hasil daripada kebun sini dan dijual dengan harga daripada kebun, bukan harga daripada kebun. Jadi tuan-tuan nak dapat durian makan fresh pun boleh makan di sini. Nanti boleh berbincang dengan owner dia, saudara Duk. Jadi kita buat tempat makan di sini ya bang lah. Kita buat makan di sini. Dan air macam mana? Disediakan air. Disediakan air. Lepas tu tisu dan sebagainya. Harga kita ikut pasaran kampung lah. Pasaran kampung harga. Makan sampai muntah. Dia kata. Makan sampai muntah. Di sini lah. Kan depa buat di sini. Jadi beroperasi makan sampai muntah di sini pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Jadi sementara buah masih banyak ni. Jadi tuan-tuan boleh datang ke Kampung Geluk, Lenggung. Kampung Geluk, Lenggung.
Banyak tuan-tuan buah ni. Hah? Eh, Pak Hitam. Dah ingat siapa dia tadi? Aduh. Pak Hitam, apa? Baik. Pak Hitam, boleh buat kereta dah? Boleh lah kata kau. Oh. Nak terbaik jauh-jauh tak boleh dah. Tak boleh dah. Kau buat apa? Master. Kau dulu sihat elok. Oh, dah tua dah. 70 lebih dah. Muat pun 71 lah. 73. Muat. Ha. Pak, kalau mak 71 73. Pak Hitam lebih lagi? Dah? Oh, mak 71. Tu dia tengok siapa dia ni. Saya boleh cucu lah. Seorang? Cucu lah. Kau duduk mana dengan Duduk Langkawi lah ni. Duduk Langkawi. Duduk bisnes sana. Buat gitu lah. Jaga. Okey, jumpa lagi. Okey, baik. Ya, aku mau. Siap. Ni Mak Dong. Yang kedua. Okey, siap dangau ni. Tuan-tuan boleh hadir di sini pagi sampai malam. Makan sampai muntah. Makan sampai muntah di sini. Jadi owner sediakan air sekali ya. Sediakan air basuh tangan, tisu, air pipe pun ada di sini. Jadi untuk budak-budak boleh mandi parit kat situ. Boleh mandi parit. Sini kita buat macam satu gerai lah. Satu gerai bukan sekadar buah durian sajalah. Di sini kita buat buah rambutan, langsat, buku, dokong dan sebagainya. Ini kita tengok dusun Royan di Kapung. Ni buah manggis. Sekilo apa duit manggis? Manggis tak tahu sekilo apa duit. Dia kira makan je. Tak apa lalu kenyang. Manggis sejuk badan. Kenyang lah. Tu tepa beli tu. Tepa beli ya. Ada balik rumah. Dah balik rumah. Lebih kurang berapa pokok beri ni? Dia ada 40 lebih. 40 pokok durian kampung saja. Bukan durian musangking apa semua. Tahu dia pun tak jadi. 40 pokok lebih. Di kampung saya ni. Kampung Geluk, Lenggung, Perak. Tu. Rapak-rapak tanah. Petai pun ada weh. Tengok tu. Tu. Nampak. Ni apa nama kapung juga. Semua kapung Kepala gajah. Nak tahu kau jaga sini mana dia? Tobek tu tupai. Yang ni tobek di tupai. Malah nak putih. Ni meri member. Member. Dia guide hari ni. Tunjuk kebun durian. Tak ada kan nak makan tuan-tuan tengok. Tu. Siapa nak makan mari dari kebun. Tak payah beli. Ni perangai orang lain pula weh. Oh, perangai di bawah. Benda nama. Ha? Dulu apa? Kayu. Oh, dulu kat sayur patut ada batah. Pokok ni berapa tahun? Beri 5 tahun dah. Ni lama 20 tahun dah lah. Ni? 20 tahun, 30 tahun. Orang aku dia tanya. Oh, pok dia. Belum dia pecah tu. Oh. Belum dia pecah. Lepas tu Faroat ni. Beri. Weh.
Punya minat sampai ada ni deh. Oh. Punya minat. Tak ada kata apa daripada dulu ni deh. Musakin kapau. Tu musaki kapau. Hari itu amu selpa. Hmm. Orang bawa serago. Hmm. Dapat 1 lebih. Kami bawa 3 butir 1 lebih. Satu lebih. 3 biji. 3 butir. 25 ringgit. 25 ringgit sebutir. Sekilo. Oh, sekilo. Dia mau ambil dia. Oh, ni macam mana boleh ada tunggal lagu ni? Ha? Ada sepokok lagu ni. Oh. Tunggal ni. Ke pesen dia? Apa dia? Ni pokok durian ni. Ha. Pesen lagu tu ke? Ha. Oh. Dia pasal dia lama besar. Dia tutup Oh. ni kawan lain dia lama sampai dah. Wah, tak habis tuan-tuan. Oh, buah banyak. Beribu. Eh. Tu sekoh 30 butir tu. Sedekah. Sekoh dah Oh, patah. sedekah dah. Oh, dah patah. Berak. Hujan. Dia berak sangat buah banyak. Hmm. Tu apa tu dah ada tu. Kau Subuh. Ni demo buah baja ni. tak biasa buah baju. Tak bisa buah. Tapi kawasan dia ni. Ni pokok tua pokok kata tahu dia. Oh, pokok ratus tahun. Ni dia ni. Pokok kata tahu. Hak orang kata, weh jatuh tak kepala mapuh. Tak lorong ni. Ha, tak tahu. Risau ni jatuh tak kepala gak. Ni kata tahu pokok. Ni ratus tahun ni pokok ni, pokok durian. Nak habis ada buah nak habis. Ini. Buah banyak lagi tu. Tengok Ni kalau nak tengok pokok kampung. ni kata tahu. Pokok kampung ni. Ratusan tahun ni. Durian ratusan tahun ni. Buah banyak. Ni Tak pasal buah dia 1000 kalau lekat jadi tu 1000 buah. ribu. Ada dah apa mana. Tengok dah dia. Kita dah tengok pokok durian ni besar-besar pohon je dah berbuah dah. Ni ratusan tahun ni. Nampak tu? Buah dia. Ribu ni buah dia. Ni tupai kecil tu. Tupai. Tupai tu jahat tu. Dia tebuk lah. Oh, tu tabuk habis. Ish, jatuh tak kepala. Ya Allah. Tak lorong ni. Oh, tak lurus ni. Ni hak sekolah dah mai apa ni. Buah lepak sangat. Kira tak boleh makan ni? Mudah dah kan. Allah sayang. Dah patah ni. Buah dah Hujan. Sayang. Dah patah. buah lekau ada. Lekau. Ni dokong. Mak tan tak ada dah. Tak ada apa. Ni pada Semua ada ni, lengkap. Sepedak, manggis, moktan, dukung, lansak. lasak dah semua dah. Semua ada. Ni lekau. Lekau kalau jadi ni. Oh, betul lah ni. Ada pokok durian situ. Tak ada apa penuh raya tu. Dia tak boleh main kutik tak? Dia mau raya. Hatok dia mau dulu jadi kenal. Oh, hak, Bang Yakub ni mak mulia lah. hak tua-tua punya tak? Oh, apa dulu kenal. Ni lagi ni. Ah. Dia dah. Ni bang duk pecah bang buat dulu. Duk. Dia pecek. Duk pecah bang baru nak buat bagi. Ni batah ni orang tanah sayur dia. Wah, dulu kata nak sayur. Tak hilang batah dia. Ni masak ni kuning-kuning lah tu. Mana? Kuning-kuning. Masak tu. Kat atas tak jadi belakang. Tak jadi. Kita di depan ni. Aku ni semua kering bagi rendah semua. Semua kering ni. Ada dia semua. Kering dia naik. Kita tak mati. Tak mati dia. Tak. Train itu nanti dia buah. Tak buah apa. Kat depan semua kering tu buah balik dah. Kat depan ni. Tu tuan-tuan tu. Semua mau ambil durian semua tu. Tu ambil semua dia ni. Ini kerai ni. Perai. Tiga 10. Ha? 3 10. Murah tak ada lah. Semua ada. Hari tu hari aku jual 5 biji 10, 20. Satu saya biji kat aku. Menyesal lah. Hutan merah.
Roblok ada lah tu. Ada roblok. Betul. Ada sini. Sampai situ. Sampai situ tanah. Besar kebun. Dia dah pakai. Ha? Parit, tengok parit. Oh, sepadan. Parit. Sepadan dia. Aku kecil-kecil duduk mandi kau ni ni. Hantar dah hendak. Dia makan lah. Besar-besar dah hutan dia tengok. Dia aku makan hutan batuk. Tak tahan, sakit tekak. Teh tu. Teh ada buah tu. Tu teh. Betul. Oh, ni ada lagi. Tadi orang lain. Tak ada dah buah ni. Dia belah je. Dia belah tu ni. Ini nama ambil lah. Ni 20 tahun tak jumpa. Dengar suara nyarai kecil-kecil. Macam bos rendek ke macam apa? No? Ni sahabat lama. 20 tahun tak jumpa. Tu. Jumpa sekali ha. Bulat lah. Di mana dulu? Ha? Ada kapal. Tu tak ada tanah banyak lagi. Ni. Ni memang lama ni. Oh ni. Penat. Apa di sana? Mana? Di Langkawi ya? Oh, di Langkawi. Ha. Projek apa? Kau buat pelancong ke apa kau? Dulu. Ni tak. Kadang-kadang. Bui toke lah pula. Okey. Oh, duk ni kadang-kadang buat game mengai. Game mengai semua. Ada buk kecil. Ha? Buk kecil lah. Buk kecil. Ini kecil kan dia 30. Okey tu. Boleh. Kena. Kelik lah. Minggu batai dua pucuk tu. Papa. Mana aku tak apa. Tu buat pokok tu. Oh tu baiklah. Tu nak pokok tu. Lari lah. Ni dekat pokok dekat ni gua ada. Tu. Ni pokok dekat. Lari dah. Tak poso elok. Ha. Tak poso. Nampak tak poso. Woi, jauh lah dekat mana dia. Jadi buat balik Langkawi. Segundi. Balik Langkawi. King Hunter punya. King Hunter dia. Macam makan durian kasih muntah ini kali. Tak ada harga. Kampung punya tak ada harga sudah. RM1 sekilo. Tu. 24 tak bau. Tak masak lagi. Cukup tu. Jadi tu Mexico. Oh, dari Mexico. Cukup tu. Ni sikit. Assalamualaikum. Mari rumah tak? Mari rumah tak? Ha. Aku bersama Tok Kamal ni.